Kena. Kita baru lihat seorang influencer itu, kita kena semaklah terlebih dahulu. Korang akan tengok balik video yang full. Mestilah cek dulu. Jadi dia membantu dalam tingkatkan kefahaman agama, tapi dalam masa yang sama dia juga akan timbulkan salah faham agama. Media sosial ini menjadi salah satu medium utama masyarakat untuk nak mendapatkan pelbagai maklumat, termasuklah dalam konteks agama. Namun, keterbukaan ini turut membawa cabaran apabila kandungan agama itu boleh disebarkan tanpa ada kawalan yang ketat ataupun semakan yang jelas. Salah satu isu utama ialah penularan video ceramah atau ucapan agama yang dipotong tanpa konteks penuh. Benda ni lah yang boleh mengubah maksud sebenar kandungan video tersebut, mencetuskan salah faham, menimbulkan fitnah dan juga boleh berlakunya persepsi negatif terhadap agama itu sendiri. Selain itu, media sosial ni diturut membuka ruang kepada individu yang tidak mempunyai tauliah untuk nak bercakap tentang konteks hukum agama. Berbeza dengan institusi rasmi. Platform digital ni dia membenarkan sesiapa sahaja menyampaikan pandangan tanpa ada sekatan yang jelas. Walhal perkara tu tak pasti sama ada betul ataupun tidak. Secara kritikal, isu ini dilihat berpunca daripada ketiadaan kawalan terhadap kandungan agama digital, ketaksuban terhadap view dan populariti, serta sikap masyarakat itu sendiri yang mudah menerima maklumat tanpa melakukan konsep tabayun terlebih dahulu. Kesan daripada isu ni termasuk penyebaran hukum yang tidak tepat terhadap agama serta kemerosotan kepercayaan terhadap para ulama dan institusi agama yang berautoriti. Jadinya bagi nak mengatasi isu ni, masyarakat itu sendirilah yang perlu mengamalkan konsep tabayun seperti meningkatkan literasi media serta merujuk kepada sumber agama yang sahih. Janganlah percaya benda tu bulat-bulat kalau kita sendiri pun tak pasti. Jadinya dalam masa yang sama, pendakwah bertauliah tu perlu lebih aktif lagi untuk nak menggunakan platform digital untuk nak menyebarkan isi kandungan yang lebih sahih dan dipercayai. Jadinya dalam dunia digital ni, ingat tau, bukan semua yang viral tu adalah benar. Jadi, renung-renungkan dan selamat beramal.